Okey guys, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel guys. Okey guys, tengok belakang aku. Ni aku ada di Kuala Batu Lintang, Kuala Batu Pro. Okey guys, untuk hari ni Kuala B tutup. Kuala kat belakang ni aku tutup. Hari ni tokek buka Kuala A. Hari ni first time aku nak try Kuala A. Kuala A dia dalam ni, kalau ikan makan confirm syok ni. Memang confirm syok kalau pakai SP memang confirm ketuk syok. Hari ni aku nak bawa dua. Aku nak main dua. Aku main udang kopek dengan asal plastik. Jadi kita try tengok. Semoga ada rezeki kan. Hari ni ada ikan tapok. Ikan tapok sebanyak 30 ekor tokek lepas. Tapi ikan campur aku tak tahu ikan apa. Tokek tak beritahu ikan apa, tapi cuma dia beritahu ikan tapok 30 ekor ikan bercampur. 3 jenis ikan lah. 3 jenis ikan atau 4 jenis ikan macam tu lah. Okey, apa pun kita masuk dalam, kita bayar. Macam biasa kan, kita jumpa kat dalam. Assalamualaikum. Okey gang, kita masuk dalam kolam. Okey, untuk setup aku hari ni aku bawa Dewa Salam Muda. Aku pengen nasi seri 514 heavy. Okey gang, untuk pagi ni, untuk opening pagi ni kita try sop plastik dulu. Aku pakai GH 7 gram saya 20. Sop plastik kita color ni, color putih, ekor hijau 6 cm. Okey, kita tunggu sairan bunyi gang. Saya kau habis gang. Standby gang, tunggu. Okey gang, sairan bunyi. Jom kita first cast. Okay, kita try paskan untuk pagi ni. Kolam A, Kolam A Paci Pro. Oi, makan belah sana. Ai, ikan duduk depan. Ikan duduk depan ni. Oh, ikan duduk depan. Oh, ai, sangkut ke apa? Ikan duduk depan. Ikan tengah. Allah. Hai. Hati-hati. Oh. Itu sangkak. Makan dah. Kanju. Jaga kanan jaga. Kanan jaga. Tak ada nak karau ni. Jaga. Kat putih. Alhamdulillah. Cakap penting ni, ikan pertama. Aduh. Dia bukan depan. Oi, mana oi? Alah lagi geng. Alhamdulillah. Baik bang. Ayam bang. Dia masuk ah. Dia masuk. Alhamdulillah. Bekok ni. Cakap putih. Telan tu geng. Aduh. Okay, jom kita cari ikan yang ketiga.
try kat belakang lah kat kipas ni. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. GT tak naik kan? GT banyak lepas kan. Tu dah GT tengok, GT main tepi tu. Tengok GT main tepi tu. GT belah tali tu. Belah tali tu. Hantar baik. Dah, tu dia. Cakap. Kawan saya. Tu dia, cakap okey. Azri. Tengok. Tengok. Bottom je. Bottom balas cakap putih. Ya. Cakap putih. Alhamdulillah. Karan. Dia dah boleh ikut, kita kawan dulu. Aku dah tak yang Tahu talang awak. Laju kat tu. Tak paling. Dia ada tapi tak apa nak galak ni. Oh. Aduh. dalam kereta kawan terus. Kabut. Okey guys, setakat tu je video aku untuk kali ni. Okey, macam apa tengok aku casting di kolam Batu Lintang ni, kolam Pacing Pro Batu Lintang. Macam apa tengok kan, ada 2 strike aku sajikan untuk apa kali ni. Kali ni aku main full SP lah. Aku strike 2 ekor tu masa opening awal tu. Mula aku duduk belakang, kat belakang sekali kat kipas. Aku tengok dekat depan tu gasak kan, memang syakak dia naik banyak. Jadi aku lari pergi depan, alhamdulillah naik juga 2 ekor aku masa opening tu. Lepas tu lepas 2 jam 3 jam lepas tu aku main kat casting di area belakang kolam. Ketuk sekali tapi tak lekat kan drag aku lupa ni, lupa ketatkan drag cayak kan. Tak lekat kan, tak ada rezeki. Jadi rezeki aku tekat 2 ekor untuk hari ni. Aku harap hampa enjoy. InsyaAllah kan ada rezeki umur panjang. Kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.